berapa? Tadi 12 tambah Oh, RM6. 18 kurang 1,5. Okey. Okey, terima kasih ya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah pada petang ni 20 hari bulan 6 2020 kita rakan-rakan NGO di Pulau Pinang, kita berada di lapangan sekarang ni. Kita berada di Gama, di belakang Gama, dekat dengan mamak yang jual bubuk kacang ni. Kita ada di sini. InsyaAllah ini kali yang kedua setelah sebelum ni pada minggu sudah hari Sabtu kita telah berada di lapangan. Kita terjah kedai-kedai warga asing, kedai-kedai pendatang asing yang meniaga barangan-barangan runcit dan restoran di sekitar Bandaraya Pulau Pinang. Pada hari ini insya-Allah kita akan bawakan tuan-tuan, puan-puan netizen ke lapangan untuk kita buat terjahan melibatkan kedai-kedai warga asing di sekitar Pulau Pinang. Cuma kita nak bagi tahu di sini, di peringkat permulaan ini kita nak bagi tahu bahawa kita dah ada aduan, ada aduan daripada netizen. Kita telah ada aduan mengenai lambakan warga asing, pendatang asing ini. Kita telah ada, mereka telah mengadu bahawa dia menjadi satu ancaman kepada rakyat tempatan. Sedang lambakan ini berada di dalam kawasan penduduk. Mereka mengadu bahawa bilangan warga-warga asing dalam kawasan penempatan penduduk ini yang menjadi satu gejala yang tidak sihat di kalangan rakyat tempatan. Ini juga kita minta bahawa pihak berkuasa tempatan, Kerajaan Pulau Pinang, pihak berkuasa tempatan membuat pemantauan. Bagaimana boleh ada lambakan warga asing, pendatang asing dalam kawasan penempatan penduduk. Dan kita juga dapat aduan bahawa lambakan warga asing ini berada di tempat-tempat awam. Seperti kita tengok di kedai-kedai makan ini, di kedai-kedai mereka menjadi tauke, mereka meniaga, mereka menjadi tuan. Mereka bukan bekerja. Dan kita telah buktikan minggu sudah bahawa mereka ini menjadi tauke di kedai yang kita terjah. Tetapi mana mereka nak mengaku bahawa mereka adalah tauke di kedai itu. Dan saya nak bagi tahu di sini bahawa kedai yang melibatkan warga asing ini, Kementerian Kerajaan Malaysia di bawah Menteri Kanan, Datuk Seri Ismail Sabri telah mengatakan bahawa antara perniagaan yang tidak boleh dikongsi oleh warga asing ini adalah perniagaan kedai runcit dan restoran. Mereka tidak boleh berkongsi. Sekarang ini kita tengok yang kedai-kedai kita terjak ini, perniagaan runcit, dia bukan memerlukan modal puluhan juta ringgit. Dia bukan memerlukan modal jutaan ringgit. Dia hanya memerlukan untuk buka satu kedai runcit, modal dia ini sekitar 20,000, 30,000 dah boleh buka. Kenapa perlu berkongsi dengan warga asing sekitar perniagaan yang bermodalkan 20 hingga 30,000 ringgit sehingga kita sanggup berkongsi perniagaan ini dengan warga asing? Ini juga perlu dibuat pemantauan oleh pihak berkuasa tempatan. Ini perniagaan yang tidak boleh dikongsi sama sekali, yang tidak boleh dikongsi sama sekali dengan warga asing. Dan insya-Allah kita akan bergerak, kita akan pergi ke depan Komta di jalan Penang
kita akan buktikan secara lapangan bahawa kedai-kedai ini adalah milik warga asing yang hanya lesen bandaraya dan SSM sahaja atas nama rakyat Malaysia. Sebab itu, saya nak katakan, adakah undang-undang kerajaan negeri di bawah PBT dan undang-undang kerajaan Malaysia ini cukup mudah dimonopulasi ataupun ditipu oleh warga asing, yang mereka ini rata-rata mereka datang ke sini dengan pas pelancong ataupun dengan calling visa untuk mereka kerja. Tapi sekarang ini mereka menjadi tauke, mereka menjadi tuan, mereka menjadi pemilik. Dan kita harap kerajaan, kalau kita buktikan, kita telah buktikan bahawa warga asing ini berniaga dengan menggunakan lesen warga tempatan, kita minta pihak berkuasa tempatan, pihak PBT sedia ambil tindakan mengikut undang-undang. Dan kita minta lesen boleh ditarik balik sebab mengikut akta immigration, mereka ini melindungi warga asing yang berada di dalam kedai-kedai mereka, dalam permis-permis mereka. Ini kita boleh minta untuk dibuat satu tindakan undang-undang. Dan kita minta permis yang menggajikan warga asing, permis-permis di bawah Majlis Bandaraya Pulau Pinang yang menggajikan warga asing, yang melindungi warga asing yang tidak ada permit, yang mereka ini hanya menggunakan pas lawatan. Permis ini juga perlu diambil tindakan oleh kerajaan negeri Pulau Pinang di bawah pihak berkuasa tempatan. Sebab kita sebagai rakyat tempatan, kita nak bahawa perniagaan ini perniagaan ini dimiliki oleh rakyat tempatan. Tidak kira Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan, kita tidak kira siapa-siapa. Janji mereka adalah rakyat tempatan, mereka boleh berniaga. Dan saya nak khabar melibatkan barangan runcit, tuan-tuan, puan-puan, tolong share live ni. Tolong share dan tolong viralkan live ni. Sebab melibatkan barangan runcit, ia melibatkan subsidi daripada kerajaan. Mereka menjaga gula, tepung, beras, minyak, susu dan pelbagai barangan runcit itu adalah hak milik rakyat tempatan. Barang-barang ini adalah barang subsidi rakyat tempatan. Kerana apa? Barang-barang subsidi kerajaan kita perlu berkongsi dengan warga asing, dengan pendatang asing yang mereka datang menjadi tuan di negeri kita. Kita akan bergerak, tuan-tuan. Kita ambil masa lagi 5 minit. Tak sampai 5 minit, kita masih tunggu kawan-kawan kita. Dan kita akan bergerak ke lokasi dan kita akan terjah. Kita akan terjah. Kita nak membuktikan secara lapangan bahawa setiap tuduhan yang kita lontarkan ada dibuktikan secara fakta, secara lapangan, bahawa perniagaan runcit kedai makan ini dimonopoli oleh warga asing di sekitar Bandaraya Pulau Pinang. Dan kita akan buktikan bahawa pelanggaran undang-undang melibatkan PBT, tetapi tidak ada tindakan oleh kerajaan, tidak ada tindakan oleh ahli Majlis Bandaraya Pulau Pinang. Kita akan buktikan sekejap lagi. Tuan-tuan tolong share live kita, sebab kita tidak buat tuduhan tanpa fakta. Sebab kita buat setiap tuduhan, kita akan buktikan di lapangan, tuan-tuan. Kita akan bergerak. Tolong share, tolong viralkan, tolong kongsi video kita. Sebab kita bukan buat satu tuduhan yang rambang. Jika kita yang tidak mulakan isu ni, jika kita tidak bangkitkan isu ni, siapa lagi yang kita harapkan? Jika kita sebagai rakyat, kita bergerak di lantai NGO, kita bergerak sebagai membawa suara marhin. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan kedepankan isu-isu melibatkan penjajahan, perniagaan, monopoli rakyat, warga asing di bumi kita sendiri? Sekarang ni kita akan tengok ni sahabat-sahabat kita semua yang ada di sini. Dan kita akan tengok sebentar lagi, tuan-tuan, puan-puan, lambakan bukan setakat kawan-kawan kita di NGO, anggota keselamatan PDRM, kita ucapkan terima kasih. Dan kita nak tengok PDRM yang mari pada hari ini, cawangan khas, kita ucapkan terima kasih. Kita ucap kepada Tuan
KCKD, terima kasih Antak Mai buat pemantauan. Bagi laporan kepada kerajaan. Kemarin mereka jumpa Menteri Kanan, Datuk Seri Ismail Sabri. Mereka bisik dah kepada Datuk. Bagi laporan bahawa lambakan warga asing ini perlu dibagi laporan bahawa kerajaan perlu tanggani isu ni. Mari sini, pantau kita, jaga keselamatan kita sebagai rakyat yang kita akan bongkarkan isu melibatkan warga asing dan bagi laporan untuk buat tangkapan kepada warga-warga asing ini yang menjajah ekonomi kita. Ini yang kita nak. Ini yang kita nak sebab kita membawa suara rakyat di dalam keadaan era PKPP, Perintah Kawalan Pergerakan pemulihan ini. Rakyat rata-rata tidak ada perniagaan, kita tidak ada sumber keuangan, rakyat hidup dalam keadaan yang cukup tertekan. Tapi warga asing boleh meniaga dengan suka hati. Kita tengok sekarang ni kawan-kawan kita. Ya, Marafi, ada sepatah dua kata sebelum kita bergerak sekarang. Saya nak kata sikit. Baru ni saya jumpa dengan pengarah pelesenan. Beliau kata kepada saya tentang bangunan, mereka akan siapkan bangunan peniaga-peniaga. Kalau bangunan itu susah untuk peniaga, pihak majlis akan bagi lesen. Tetapi tentang peniaga-peniaga adalah bidang immigration. Majlis hanya bagi lesen bangunan saja. Itu saya baru saya jumpa 2 hari sudah dengan pengarah pelesenan. Okey, terima kasih Marafi. Sekarang kita akan bergerak. Kamin, ada apa? Meh. Sambung. Tak ada. Banyak Far. Cik Gafar. Cik Gafur. Sepatah dua kata. Apa nak ucap sepatah dua kata? Tutup lampu depan ni. Okey. Okey atau jelas? Terbuka. Macam mana? Kali dah tutup. Okey. Terus share. Okey. Sila share. Sekarang ni ini sahabat-sahabat kita, kami ada sepatah dua cakap. Depan. Tekankan di sini, kita minta pihak immigration minta tolong pantau dan buat ujang. Okey, kita sekarang jam clear dah. Okey. Cakap dulu sepatah dua kata. Wakil masih ada lagi. Kalangan wakil daripada penjajah sekarang ni. Pengurusi peniaga kecil, gabungan peniaga kecil Timur Laut Pulau Pinang. Assalamualaikum. Hari ini seperti mana yang kita tahu, lepas kita dah buat satu tujahan melambakan pendatang asing, dan insyaAllah pada hari ini kita akan teruskan pemantauan ini. Maksudnya kita akan pergi melihat seberapa banyak lambakan Bangladesh yang masih lagi parti-parti ini yang masih lagi menggunakan lesen orang tempatan dan teruskan perniagaan itu. InsyaAllah pada hari ini kita akan teruskan kita punya program. Terima kasih. Okey, ayah. Cakap saya. Apa yang nak cakap? Tolong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada hari ini kali kedua kita membuat live berkenaan dengan kebanjiran rakyat asing. Jadi di sini dengan kadar kebanjiran yang ada ini, dia menjadikan satu keadaan yang amat merisaukan para netizen yang ada, yang mana hari ini serupa negara Malaysia, terutama segi Pulau Pinang, lambakan pendatang asing ini menyebabkan banyak masalah-masalah yang terjadi, di mana kerisauan anak-anak kita nak keluar mana pun dengan dipenuhi oleh rakyat-rakyat asing saja. Jadi berkemungkinan besar rakyat-rakyat asing yang ada ini, ada yang ada permit dan ada yang tak ada permit. Jadi keadaan kehadiran mereka ini menjadikan beberapa perkara yang merisaukan kita, yang mana menyebabkan jadi keadaan peniaga-peniaga. Yang pertama kita tuju pada peniaga-peniaga yang mana perniagaan ini boleh dikatakan kebanyakan dimonopoli oleh warga asing, yang mana tak sepatutnya yang ada diberi
diberi kepada rakyat asing sewenang-wenangnya untuk berniaga seperti mana yang dicakap oleh Ustaz Sofian tadi, dengan pemodal yang kecil perlu ada rakan kongsi di sini. Dan apa yang saya tahu di sini, sepatutnya rakyat asing yang datang di sini, kalau dia datang dengan cara berniaga untuk berniaga di sini, maka dialu-alukan. Bukannya rakyat yang datang dari sini dengan permit sementara, dengan permit datang bekerja kontrak dan bekerja sebagai perkhidmatan apa semua, bukan boleh untuk berniaga, melakukan perniagaan. Dia ini melakukan satu kerugian yang besar kepada rakyat dan kepada kerajaan juga. Dan masalahnya lagi yang kita soal sosial pun memang agak ketara sekarang ini. Dan jenayah apa lagi, bermacam-macam perkara yang boleh berlaku disebabkan oleh kebanjiran dan disebabkan oleh kita kata keadaan pihak yang bertanggungjawab seperti KDN, Immigration, yang tidak mengambil tindakan yang sebetul-betul. Tindakan ini menyebabkan rakyat asing ini berani berani melawan kita rakyat Malaysia di sini. Jadi saya amat berharaplah benda ni, tindakan ni pihak Immigration, pihak KDN, pihak pewajib Polis Diraja Malaysia kenalah pantau benda ni, dan tangkapan-tangkapan kena dibuat berkenaan terhadap pendatang-pendatang yang datang, yang permit dah mati, yang datang secara ikut lorong tikum, bermacam-macam keadaan orang datang. Itu yang kita harapkan pihak yang berwajib tolong telitilah balik pada keadaan jabatan mereka di sini, kerana apa yang saya kata tidak akan berani pendatang-pendatang asing ini untuk datang sewenang-wenangnya ke negara kita ini kalau tak ada orang dalam yang menjaga mereka. Jadi saya mengharap tindakan ini akan dijalankan lah. Janganlah sampai kita jadi satu perkara yang buruk baru nak ambil tindakan tak ada guna dah. Dan apa yang terjadi ini, kerajaan yang dahulu banyak membagi muka pada pendatang-pendatang asing ini. Tak boleh nak ganggu. Membiarkan saja mereka pendatang-pendatang asing ini melakukan apa saja. Jadi dengan kerajaan yang ada, kekuatan yang ada, Pakatan Nasional ni tunjuklah satu tugasan yang baik menangani masalah-masalah yang ada ini, agar rakyat merasa kerajaan Pakatan Nasional ni boleh diharap dan dapat membantu rakyat dalam apa saja situasi.